Assalamualaikum semua. Salam Ramadan buat korang. Tak sabar Soleha nak share ilmu ni. Jap, jom mula. Hai korang, selamat datang ke rancangan khas TV PSS Sehati Ramadan Ceria bersama kami. Hari ini, Soleha akan sampaikan tazkirah santai yang bertajuk Ramadan Bulan Keampunan. Mesti korang nak tahu kan? Ramadan ni dikenali bulan keampunan tau. Sebab Allah buka pintu taubat seluas-luasnya untuk hamba-Nya. Maksud keampunan ni ialah Allah akan hapuskan dosa kita bila dah menyesal betul-betul dan usaha perbaiki diri. Dalam bulan ni, kita digalakkan memperbanyakkan istighfar, macam baca Astaghfirullahalazim setiap hari tau. Faedah memohon keampunan ni, hati kita akan jadi lebih tenang dan bersih daripada rasa bersalah. Seseorang yang selalu beristighfar akan mudah kawal emosi dan jaga akhlak. Tak adalah rasa marah-marah sangat. Kalau kita tak ambil peluang mohon ampun, hati boleh jadi keras dan susah nak terima nasihat orang. Di sekolah, korang boleh mohon maaf pada kawan-kawan jika ada berselisih faham sebelum ni. Di rumah pula, biasakan diri minta maaf kat ibu bapa korang sebelum nak tidur setiap malam. Kesimpulannya, Ramadan ni beri peluang kita mula hidup baru dengan hati yang bersih. Jadi, jangan lepaskan. Alhamdulillah, selesailah perkongsian Soleha hari ini. Semoga korang dapat sesuatu ke Ramadan kita lebih baik daripada semalam. Tak gitu? Kita usaha sama-sama ya. Jangan lupa terus buat kebaikan. Walau sekecil mana pun, setiap kebaikan tu penting sangat. Jumpa esok ya korang. Selamat menjalani ibadah puasa. Jaga diri korang elok-elok lah. TV PSS Sehati, suara kami. Ingat kami, ingat Sehati. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Korang jangan lupa subscribe, like dan follow kami rapat-rapat ya.